Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurliana binti Izani dari SK Seksyen 6 Kota Damansara. Saya membawakan sebuah inovasi kit rakar rangka karangan bahasa Melayu yang meningkatkan kemahiran menulis dalam kalangan murid sekolah rendah. Baiklah, cetusan idea ini tercetus apabila saya mengenal pasti masalah yang timbul dalam kalangan murid sekolah rendah, khususnya murid tahun 3, yang mana murid-murid ini mengalami 4 masalah utama. Pertama, mereka sukar untuk menjana idea. Kedua, mereka sukar untuk menyusun peristiwa dalam penceritaan tersebut sehingga tiada kohesi dan koheren. Dan yang ketiga, mereka gagal untuk membina ayat yang gramatis. Dan akhir sekali, mereka tidak dapat membina penutup karangan yang berkesan. Dan disebabkan masalah ini timbul, saya menghasilkan sebuah inovasi kit rakar yang merupakan proses berstruktur melalui kaedah inovasi rangka karangan, iaitu bermula dengan idea, ayat, rangka dan akhirnya karangan lengkap bagi membimbing murid secara sistematik. Dan hasil daripada pelaksanaan inovasi ini telah menunjukkan keberkesanan sebanyak peningkatannya, iaitu 22.2%. Inilah gambaran awal tentang inovasi yang saya jalankan. Baiklah, pergi kepada pengenalan kepada inovasi ini. Kemahiran menulis karangan adalah teras kepada PDP Bahasa Melayu, terutamanya seawal tahun 3 sehinggalah tahun 6. Jadi, inovasi ini sangat sesuai digunakan kerana ia mampu menyelesaikan masalah murid yang saya katakan sebentar tadi. Dan data ujian juga menunjukkan keberkesanan. Objektif inovasi ini adalah untuk membantu murid menyusun idea berdasarkan urutan peristiwa yang betul, membimbing murid menghasilkan ayat lengkap dan gramatis, meningkatkan penggunaan penanda wacana dalam penulisan agar ada kohesi koheren dalam sesebuah karangan tersebut. Keempat, meningkatkan keyakinan murid menghasilkan karangan lengkap, dan akhir sekali menyediakan bahan pembelajaran kendiri melalui integrasi elemen digital. Jadi sasarannya, inovasi kit rakar ini melibatkan murid tahun 3 dan boleh juga diguna pakai untuk murid tahun 4, 5 dan 6 untuk menguasai asas mengarang. Jadi, kumpulan sasaran terdiri daripada murid yang dikenal pasti terlebih dahulu yang mempunyai masalah tahap penguasaan sederhana dan lemah dalam kemahiran menulis karangan naratif. Setelah mengenal pasti, maka murid ini dipilih berdasarkan ujian pra yang dijalankan, pra penulisan, untuk lihat sejauh mana kemampuan mereka dalam kemahiran menulis ini, dan berdasarkan pemerhatian semasa PDP dan keperluan sokongan dalam menjana idea dan membina ayat. Disebabkan itu, inovasi ini dijalankan kepada murid-murid yang disasarkan sebentar tadi. Baiklah, ini ialah produk inovasi kit rakar yang mana inovasi ini mempunyai pelbagai bahan di dalamnya. Yang pertama, modul rakar. Di dalam modul ini mengandungi 3 bahagian utama yang menguji dan membantu murid untuk menguasai asas membina ayat, mengarang dan akhirnya boleh menghasilkan karangan lengkap 5 perenggan. Dan saya sediakan juga kad rakar yang mana sangat membantu murid pada tahap asas untuk membina karangan dan membina ayat dengan panduan kad rakar di tepinya. Ketiga, ada juga skema jawapan yang boleh membantu murid untuk sebagai latihan kendiri. Dan di dalam modul ini terkandungnya kod QR yang membantu murid untuk melihat video-video pembelajaran pada setiap halaman. Dan yang keempat, ada permainan interaktif digital yang menguji murid untuk menguasai asas membina ayat. Kelima, ada juga video pembelajaran. Dan yang keenam, Padlet, ruang perbincangan antara murid dan juga guru. Jadi inilah elemen yang digabungkan, elemen digital dalam kit rakar. Baiklah, ini adalah komponen utama. Bagaimana inovasi ini boleh membantu murid meningkatkan kemahiran menulis? Pertama, teknik SBDBMB. Rujuk kepada siapa, buat apa, di mana, bila, mengapa, bagaimana. Teknik ini membantu murid untuk membina ayat berdasarkan unsur teknik ini. Dan ternyata teknik ini sangat membantu pada peringkat asas. Setelah murid menguasai teknik SBDBMB, mereka akan pergi ke tahap yang kedua, iaitu rangka karangan berstruktur, yang dalam jadual ini ada 5 perenggan menggunakan teknik SBDBMB tadi dan membantu murid secara berstruktur mengikut format yang ditetapkan, yang mana ada rangka,
kata mula dan juga soalan panduan. Ini yang akan membantu murid dan ada kad rakar di tepinya membantu murid untuk membina karangan pada peringkat asas. Apabila latih tubi dijalankan dan akhirnya murid itu dah faham konsep, mereka dapat menghasilkan karangan dengan panduan yang telah saya tetapkan. Dan peringkat ketiga ialah ada juga koleksi gambar bertema yang mana memberi rangsangan visual bagi membantu murid mencanai idea, memahami kronologi dan mengembangkan cerita. Keempat, ada juga kad perasaan yang disediakan yang mana membantu murid untuk meletakkan elemen perasaan dalam karangannya. Dan yang kelima, ada juga kad penanda wacana yang mana membimbing murid menghasilkan kesinambungan cerita mengikut kohesi dan koheren. Seterusnya dan akhir sekali iaitu elemen digital yang mana dalam kit rakar ini disediakan kod QR untuk membantu murid melihat video pembelajaran, skema jawapan dan permainan interaktif. Baiklah, dari segi keaslian dan nilai tambah inovasi, kit rakar ini telah didaftarkan di MyIPO iaitu bahagian keaslian harta intelek dan inovasi ini telah pun mendapat hak cipta pada hujung Julai baru-baru ini. Dan kita lihat pula carta alir inovasi. Ini adalah pelaksanaan inovasi sehingga terhasilnya inovasi kit rakar yang lengkap. Yang mana pada permulaannya saya mengenal pasti masalah, lihat murid yang mana sukar untuk membina ayat dan melengkapkan karangan, kemudian kami menganalisis keperluan mereka berdasarkan ujian pra yang dijalankan, kemudian kami membangunkan kit rangka karangan rakar dan kemudian saya memperkenalkan formula SBDBMB yang mana dalam formula SBDBMB ini membantu murid untuk membina ayat dengan gramatis. Kelima, aktiviti membina ayat berdasarkan atau berpandukan formula kad ayat, ada gambar bersiri, ada lembaran kerja dan perbincangan. Keenam, aktiviti melengkapkan rangka karangan yang bermula daripada pendahuluan, ada tiga perenggan isi dan akhir sekali penutup. Kemudian ada juga pentaksiran dan ujian pasca untuk menguji keberkesanan, analisis keberkesanan yang menunjukkan keberkesanan yang sangat baik dan akhirnya penambahbaikan kit tersebut. Baiklah, itu adalah carta alih pelaksanaan inovasi. Seterusnya dari segi kaedah pelaksanaan dan pengujian, tempoh pelaksanaan inovasi ini dijalankan selama 4 minggu, 2 waktu pada PDP pada setiap minggu dan telah menunjukkan keberkesanan dalam tempoh ini. Baiklah, seterusnya inovasi kit rakar ini. Bagaimanakah proses berhasilnya inovasi ini? Inovasi ini bermula daripada modul yang dihasilkan hanya daripada 36 halaman pada bulan Februari. Kemudian proses pelaksanaan yang saya jalankan di bilik darjah. Kemudian ditambah baik setelah melalui carta alir tersebut, maka modul edisi terkini diperbaharui dengan 85 muka surat yang mana dalamnya ada teknik SBDBMB yang ditambah baik daripada teknik SADBMB sebelum ini. Dan proses pelaksanaan itu menunjukkan penambahbaikan dan sekarang menunjukkan keberkesanan. Baik, ini adalah data-data keberkesanan yang sebelum dan selepas dan menunjukkan peningkatan sebanyak 22.2%. Kemudian dari segi tahap penguasaan ujian pra dan pasca juga menunjukkan bahawa murid cemerlang sebelum ini tiada, namun setelah pelaksanaan inovasi kit rakar ini menunjukkan cemerlang 26 murid daripada 0 murid. Dan seterusnya ini adalah maklum balas pengguna yang merujuk kepada murid-murid itu sendiri telah menunjukkan peningkatan keyakinan, lebih aktif semasa PDP, lebih mudah menjana idea, lebih seronok menghasilkan karangan. Jadi setakat Julai 2026, inovasi ini telah disebarkan lebih kepada 20 buah sekolah menerusi guru-guru bahasa Melayu dan penyebaran luasan modul ini telah pun mendapat sambutan ramai dan telah pun diguna pakai oleh sekolah-sekolah untuk murid intervensi. Dan berpotensi juga inovasi ini untuk digunakan di sekolah lain dan diperluaskan lagi sebagai bahan sokongan PDP dan kepada ibu bapa. Jadi itu sahaja dari saya. Inilah yang saya katakan, inovasi kit rakar rangka karangan bahasa Melayu meningkatkan kemahiran menulis karangan murid. Sekian, terima kasih.